Assalamualaikum. Khabar guys. Okay guys, hari ni eksplorasi macam biasa. Aku akan ronda-ronda cari-cari. Dia nak tak nak memang duduk kat Lembah Kelang ni, kau kena rajin jalan-jalan cari spot. Sebab aku tengok perangai si Fuej. Okay, si Fuej dia memang rajin pusing tah mana-mana. Walaupun dia duduk Putrajaya tapi tah mana ceruk dia pergi. Jadi aku rasa teknik tu betul lah tu. Kau kena merayau, kau kena cari spot-spot baru. Satu hari tu kau jalan-jalan je cari je. And then, pendek cerita, aku tengok ada kawasan estate ni. Estate ni pula kena kampus dah sebenarnya. Ada construction. Tada. So ada construction guys. So jadilah tempat-tempat macam ni, parit-paritnya jadi macam ni. Tapi banyak betul ikan kecil-kecil ni. Baru tak tahu ikan apa. Dan nampak ikan, okey, aku tahu dia ikan apa. Ikan selat. Ikan selat. Okey, so kita try explore tempat ni macam mana, wallahualam. Tapi kalau tengokkan pada air-air dia ni, macam spot keli pun ada juga, ada keli ni. Ni kalau rajin ni bawa usus ke apa ni, try mancing keli best juga kan. Alright, kita try tengok macam mana. Kita hari ni bebas, kita main je lure apa-apa, tak ada apa nama, spesifik punya lure. Kita try je apa yang ada. Alright. Tapi aku comparekan dengan Cast X2 Firestone dengan ESP Firestone dengan Cast X2 ni. Tengok macam mana. Alamak, berpusing, pasang tak betul, cantik. Okey. Hari ni kita akan gunakan set ni. Kita pair pula dulu sebab aku pair Cast X2 ni dengan Sharpen. Tapi aku nak try tengok dengan Firestone okey tak okey. Sebab Revo ALT aku dah semakin uzur dah, aku cari reel baru sebenarnya. Tapi tunggu modal dulu, tengok macam mana. Okey, sebab harga minyak naik. Tak ada kena-mengena. Okey, hari ni kita acara bebas. Kita tak ada spesifik luar apa. Rasa nak main-main. Kalau fasa eksplorasi ni, orang cakap fasa yang tak perlu spesifik luar sangat lah. Kita try je apa yang ada. Ya. So kita akan gunakan top water lah kebanyakannya. Sama ada jump frog ataupun soft frog. Jump frog besar sangat. Dan yang jump frog ni aku ada sejarah hitam. Jump frog ni besar pula. Kita pakai soft frog lah. Kita pakai reef bandar lah. Ni break ni ngam tak ngam ni. Nak tahu-tahu nanti kan dalam mudah teralih. Selat ikan kecil semua bersepah. Makanan dia terhidang saja. Nak tak nak je makan. Haruan anak curut baru timbul. Nah hai. Ni lagi tebal dia punya rumpai, tak nampak apa kapit hijau ni. Adalah lubang-lubang macam tu kalau nak makan. Yang ni nampak menarik, seriously, tapi rumpai dia tebal na'udzubillah. Depan tu ada clear sikit. Kita try yang depan ni pula. Kot-kot depan ni ada. Kan? Mana tahu. Tapi tak ada orang dekat. Kita akan jauh sikit. Lalu haruan suka duduk kat ujung-ujung jalan. Tarik ni macam hambar dia. Banyak makanan kot. Sebab ikan selat dia bersepah. Bersepah baru cakap. Dia punya sambar hilang dia punya belit dia guys. Astaghfirullahaladzim, koyak belit dia. Mak, patutnya bagi dulu tadi. Aku silap. Bagus. Bagus Lui. Belit dia hilang. Kadang-kadang kawasan candi yang ada. Dia tak duduk kawasan luas macam tu. Air agak laju deras kat sini. Saya tak tahu ikan nak makan ke tak. Tak lekat Mat. Tak lekat. Aku dah kata dah, pagi ni aku kena bully ke apa. Dia ada tapi tak nak. Tapi itulah bukan rezeki aku. Saya minta serasi je.
Tak tahu lah tindakan sekadar menghalau ataupun ni, tapi dia tak bawa tau. Dia tak bawa soft rock aku tu. Depan lagi susah bawa-bawa pelepah ni. Nak main flap. Duduk jauh lah, duduk jauh. Mungkin tak nampak lah sangat. Tak adalah obvious sangat. Oh, ada lagi ekor. Jatuh terus sambar tu. Jatuh terus sambar. Ada. Janganlah buat hal. Time tu lah nak sangkut. Aku tu biawak ke apa. Aku kena tengok jatuh dalam air. Dalam video mungkin tak nampak tapi hakikatnya aku kena jaga-jaga. Sebab daripada pokok jatuh ke bawah tu agak merisaukan juga sebenarnya. Putus lagi. Astagfirullahaladzim. Makan dalam ni, serius ni guys. Ni makan dalam ni. Hari ni bukan hari aku lah. Serba tak menjadi lah. Allahu Akbar. Ayah. Soft rock pun dah kurang lah. Astagfirullahaladzim. Besar dia makan tu. Bukan kecil-kecil tu. Asal set sisa aku ni senang sangat. Tengok. Datang hari majal dia. Oh yo. Dimakan kuat tadi tu guys. Serius guys. Besar tu. Tapi itulah, datang hari serba tak kena. Kau buat apa pun macam ni lah. Aku tak tahu sama ada reel ni. Sebelum ni aku main reel ni dengan Abu Garcia okey je. Dan yang ni pula sesuai dengan sharpen ke apa sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Oh, tak nak dah tu. Besar tadi tu. Dia punya makan tu tarik putus terus tu. Dia makan betul-betul lidah sekali kena. Allah. Dah tak boleh fokus dah aku. Jangan bagi jam. Pegang je. Ternyata ada babon di sini. Okey. Not bad size dia. Okey. Patutlah. Besar guys rupanya. Saiz-saiz ni memang saiz-saiz kalau makan telan dalam dia punya soft rock tu. Wow. Alhamdulillah. Tapi yang tadi soft rock tadi tak dapat diselamatkan dah. Sekejap ambil nafas sekejap. Kita akan bergambar sekejap lagi Alright, clear di situ. Blank aku nak ke mana. Tempat tadi tu mungkin dah agak bingit. Aku rasa kita jalan-jalan cari tempat lain pula. Ayuh. Kita biar dulu. Nanti balik kita singgah sini lagi. Kita akan try lagi kat spot tu. Spot depan ni memang tak ada apa dah. Kena bully macam tu je, malas dah aku. So kita akan gerak ke tempat lain pula. Okay, so kita letak situ dulu lah. So kita main try kat sini. Tengok macam best je. Aku tak tahu buka helmet. Apa aku ni. Alright, bismillah. Soft rock best tinggal satu je. Alamak, ni tadi je ni. Kena betulkan tali balik. Okay. Macam mana boleh putus yang first strike tu Kuat sangat tu. Babon sangat ke apa? Dalam sangat makannya. Sampai putus lidah aku. Putus kat lidah tu no good betul. Kena cari lidah baru brand baru pula. Dalam air ni.
Ini soft plastik better lah ni. Soft rock kelakar ni. Sebab aku rasa macam ada something bawah ni. Dalam tak? Boleh tahan lah. 3 suku lidah ni makan. Mana ni dalam 700. Tak boleh. Tayar teknikal sangat. Kita try pujuk je. Bawah ni banyak. Oi, banyak serat dan fiber bawah ni. Kau-kaunya berlaga-laga saja. Kena hati-hati sikit. Tu besar tu. Putus lagi lidah apa aku pakai ni, ya Allah. Lidah apa ni, ya Allah. Tu besar mat. Lidah ni no good ah. Okay, aku baru ingat lidah ni aku dapat kat siapa. Masa tu aku mancing dekat tu, ada seorang brother tu bagi aku tali nelayan. Ni selalu lidah aku pakai yang ni. Jarang mengecewakan. Tengok pentingnya leader. Time tu leader aku tak bawa, putus. Jadi aku, brother tu ada tali nelayan. Aku pun apa yang ada je lah. Nah kau 2 kali dah. Sayang tadi tu besar tadi tu. Nampak dia punya olak besar gila. 2 kali lah, bukan rezeki aku lah. So guys, pastikan sebelum mancing tengok leader dulu. Ni leader favourite aku. Sawah ni mantap. Cihit aku yang tu, yang sayang, paling sayang tu hilang dah tu. Tak nak buat apa lah. Ni tak makan dah ni. Besar tadi tu. Sebab dia olak dulu. Lepas tu dia baru sambar. Bukan rezeki aku lah tu. Kalau dia makan lagi sekali lagi ni memang ajaib lah. Alamak. Di mana tu? Dia makan lagi. Apa aku tak tepatkan drag. Ada. Dia makan lagi. Ada rezeki. Satu lagi good size. Guys. Tapi mana mata kail tadi? Kau tak angkat sekali ke mata kail tadi guys? Guys pula mata kail tadi kan? Mana mata kail tadi yang kau makan tu? So ni dia. Dia makan lagi. Alhamdulillah rezeki aku. Not bad. So saya tekan jap macam biasa. Right, nice lah dia makan lagi. Tapi bukan yang makan aku punya jihad kesayangan aku tu. Kot aku tak tahu lah. Dah lah. Tak tengok drag. Aku hari ni tak tahulah. Setiap kali aku pakai reel ni dia jadi kelang kabut sikit. Tak tahu kenapa. Tapi try lagi, ada lagi tak agak-agak. Tapi tak yalah, kita try dalam pula tengok macam mana. Cuba main parit sini pula. Ada ke tak ada ke? Tengok ada ke tak ada. Aku punya drive bandar dua-dua dah injured. Satu hilang dia punya flapper. Satu lagi terkeluar flapper dia. Koyak dekat buntut. Balik nak kena modify balik tu. Jadi aku pakaikan. Satu tadi dah katam Soft Rock Thailand. Sekarang ni yang aku ada sekarang yang terbaik. Yang kat tangan aku ni je lah. Gen X je lah. Ni je yang ada. Bedal je dah labu. Curut makan. Kalau curut sentak sentimental je. Pasti kalian tidak akan percaya. Alamak, asal sangkut situ. Curut. Curut makan sentak sentimental, insyaAllah dekat. Okey. Curut pun ramah mesra ya. Okey, so kita lepaskan lah. Okey, right. Tak lekat. Curut. Kecil.
Curut-curut yang bukannya curut tau, cucu haruan tu. Seriously spot ni keberagaman. Cuba main soft plastik apa jadi. Oh, soft plastik terus makan, jatuh terus hit tu. Oh, nice. Good size ni. Alright. Calm, steady. Calm down. Alhamdulillah, not bad. Rempit. Yang ni rempit. Jauh dia makan, jatuh terus sental je. Taruh kat rumput. Allahu Akbar. Atas mata nasib baik. Sebab dia makan atas mata. Tapi injet lah. Okay, ni dia Nindia. Okay, not bad. Baling soft plastik. Terus yang saiz cantik sikit makan. Baling soft rock. Curut-curut yang makan. Tapau bukan tapau. Tapau lah tu. Tapau sebab nak bawa selamatkan sebelum kena kambus. Sekali lagi. Tengok. Ada yang garang-garang tak? Ada lagi. Kejar tapi tak nak makan. Makan juga. Curut lah tu. Kocol-kocol. Try main soft rock. Ada jambatan. Alamak, jambatan ni dangerous betul. Okay, tak apa. Slow. Bahaya jambatan ni. Seram mat. Oh, aku dah agak dah. Tak boleh balik kan aku ni ya. Jambatan runtuh. Arsenal Bridge is falling down. Aduh, lari ikan. Aduh, jatuh pula jambatan ni. Saiz dia mencengkam. Asal kau duduk bawah tu. Good size. Tukar leader baru besar-besar ni makan. Nampak tu. Barulah besar. Okay, alhamdulillah kita kena patah balik. Dan aku tak bawa beg ikan tu. Alahai. Apalah. Tak apa, kita patah balik lah. Brutalnya. Bawa terus bekas ni. Tengok seberapa jauh aku boleh pergi dari sini. Okay, bismillah. Aku pakai drift bandar baby. Menjadi betul. Dah standby dah rupanya. Tak ada dah. Senyap terus. Sebab dari dia makan kat sempang depan tu. Maknanya aku kena jalan depan sikit lagi lah. Ada jambatan tak sini? Kalau tak ada jambatan memang hancur. Tak ada. Tak boleh seberang sana. Alamak. Ini tak syok. Injury teruk. Sangat teruk injury dia. Seriously guys, seriously. Pukul 11:07 baru. Panas ni, ya Allah, na'udzubillah. Musim kemarau kan. Jadi payah-payah pun dah surut. Semua pergi ke parit. Dan senang sikit lah nak attack, nak aim kat mana haruan tu duduk. Dan moral of the story dalam vlog kali ni adalah jangan pakai lidah cak ayam. Aku lupa hari tu. Kalau ingat balik yang vlog episod, sorry buat spek, episod apa serba yang tak menjadi tu, aku pakai lidah yang tu lah. Daripada pakcik tu, daripada abang tu. Pakcik tu punya orang tu. Daripada abang tu. Dan aku tak tukar-tukar. Ya Allah, nasib baik lah. Tu asal putus lah. Dan tadi lepas aku tukar, alhamdulillah, strike demi strike. Okay, tu saja untuk vlog kali ni. Dan pastikan lidah korang tukar dulu sebelum ni. Tengok, cek perhati dan periksa
Cek berarti periksa. Sama je bunyinya. So pastikan korang periksa dulu leader sebelum turun mancing. Kalau tak, dua rasa babon juga. Saya tu jugalah kan. Allahuakbar. Bukan rezeki. Okay, jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum.